Jadi rumah kita mesti kondusif sebagai sebuah sekolah, iaitu bagaimana kita nak menyampaikan ilmu dan mendidik anak-anak secara rasmi ataupun tak rasmi. Jadi insya-Allah, mudah-mudahan bila kita katakan madrasah, rumah tangga sebagai madrasah, artinya proses pendidikan anak-anak itu dapat kita letakkan asas yang kukuh dan teguh, dan selepas itu mereka dihantar ke sekolah, kemudian nilai-nilai yang baik di sekolah itu kemudian disambung oleh ibu bapa juga. Jadi tidak timbul perbezaan, atau lebih-lebih lagi tidak timbul pertentangan nilai antara apa yang diajar di sekolah dengan apa yang disampaikan oleh ibu bapa untuk mendidik.